Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah, pada hari ini cikgu ingin mau menyambung semula lagi, masih lagi di dalam tajuk hukum lam berharakat. Seperti biasa, cikgu ingin menyuruh anak-anak semua untuk sama-sama melihat apakah objektif yang ingin cikgu sampaikan di dalam tajuk hukum lam berharakat dalam sesi pembelajaran Ketani pada hari ini. Objektif cikgu ialah di akhir pengajaran, murid dapat mencari tahu hukum lam terqiq dalam Al-Quran dengan baik. Dan juga cikgu ingin sekali menerapkan penerapan akhlak kepada anak-anak sekalian seperti sebelum-sebelum ini, iaitu dengan perasaan yakin apabila menjawab soalan yang diajukan mahupun mengadakan aktiviti secara berkumpulan dan individual. Baiklah, kita ni sambung semula apakah bahagian yang kedua di dalam hukum lam berharakat. Bahagian yang kedua di dalam tajuk hukum lam berharakat itu ialah terqiq, yakni nipis. Apakah yang dimaksudkan dengan terqiq, yakni nipis di dalam tajuk hukum lam berharakat itu? Terqiq di sini bermaksud dinipiskan bunyi huruf lam pada lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berbaris di bawah. Dan seperti anak-anak yang sedia maklum, tahu sudah kan apa yang dimaksudkan dengan lafzul jalalah, iaitu kalimah Allah. Dalam isi pelajaran terqiq ini, hurufnya sebelum Ketani kan membaca lam yang dibaca dengan nipis dalam kalimah lafzul jalalah itu, pastikan huruf sebelumnya berbaris di bawah. Okey, sebagai contoh, cikgu ambil daripada ayat Al-Quran, bagaimanakah bunyi bacaan lam terqiq dalam kalimah Allah itu. Antaranya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Biliqa'illah. Dalam surah Al-An'am ayat 31. Seterusnya contohnya bi'ahdillah. Bi'ahdillah dalam surah Ar-Ra'du ayat ke-20. Contoh yang lagi, surah Al-Baqarah 42, Qulillah, Qulillah. Dan juga dalam surah Hud ayat 43, Min amrillah, Min amrillah. Demikianlah macam mana cara sebutan lam terqiq di dalam kalimah pada lafzul jalalah. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, hendaklah dengan didahului ataupun sebelum kalimah Allah itu ada huruf yang berbaris di bawah. Okey. Adapun contoh huruf lam yang berbaris yakni berharakat itu selain daripada lam pada lafzul jalalah yang wajib dinipiskan. Contohnya di sana dalam surah Al-Baqarah ayat ke-17. Ma haulahu dhahaballah. Jangan dibaca lam itu dibaca tebal.
bukan dibaca ma haula. Tetapi hendaklah dibaca seperti menyebut lam seperti biasa. Lagi sekali, macam mana bunyinya? Ma haulahu zahaballah. Ataupun cikgu ambil lagi satu contoh dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Allazina yu'minuna. Allazina yu'minuna. Cikgu baca dengan nipis sahaja. Contoh huruf lam yang berbaris yakni berharkat selain daripada lam pada lafzul jalalah yang wajib dinipiskan juga, cikgu ambil daripada surah Al-Kahfi ayat 90 sebagai pengukuhan untuk anak-anak. Tatlu'u ala qaum. Tatlu'u ala qaum. Min qablikum. Min qablikum. Contoh cikgu ambil daripada surah Al-Baqarah ayat ke-21. Sebenarnya di sini ingin cikgu terangkan huruf lam sebenarnya dibaca dengan nipis. Tidak kiralah huruf lamnya tu berbaris di atas, berbaris di depan ataupun berbaris di bawah. Ketiga-tiga baris ini huruf lamnya disebut dengan nipis sahaja. Asalkan ia tidak dalam kalimah lafzul jalalah ataupun dalam kalimah Allah. Maksudnya juga di sini bacaan lam yang nipis itu dibaca seperti biasa sahaja. Tidak diperlukan dibaca dengan tebal. Okey, sekian saja. Cikgu harap anak-anak semua boleh mengikuti dengan baik dan memahami penjelasan dan keterangan daripada cikgu pada kali ini. Cikgu harap semua juga anak-anak boleh membuat aktiviti dan menjawab soalan yang diajukan oleh guru. Bagaimanakah perbezaan lam tafkhim pada lafzul jalalah dan lam tarqiq pada lafzul jalalah, dan bagaimanakah cara membunyikan huruf lam di dalam Al-Quran. Sekian saja, cikgu akhiri dengan bacaan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.